Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang bagi Datuk, tuan-tuan, perempuan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya diberikan kekuatan dan ruang untuk kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi titik tolak kepada kita dalam usaha untuk mempertingkatkan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih sempurna dan menjadi terbaik dalam kehidupan kita. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ramadan menawarkan begitu banyak pahala untuk kita kecapi di sepanjang kita melaksanakan ibadah berpuasa di bulan yang penuh barakah ini. 3 perkara untuk saya kongsikan bersama berkaitan bagaimana untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang begitu banyak di bulan Ramadan yang penuh barakah. Pertama, dalam untuk kita mendapatkan sesuatu sudah pastinya kita memerlukan niat dan juga keikhlasan dalam diri kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Itulah kita dalam bulan Ramadan ini hendaklah kita melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan dan keimanan yang di tahap yang tertinggi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan muhtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maksudnya, barang siapa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, maka Allah SWT akan mengampunkan dosa yang sebelumnya. Ganjaran di sini Allah tawarkan adalah pengampunan dosa kepada kita semua. Maka di sini keikhlasan kita dalam melaksanakan Ramadan tersebut hendaklah kita qasatkan niat kita bersungguh-sungguh agar Ramadan kali ini menjanjikan suatu pengampunan dosa apabila kita selesai melaksanakan 30 hari berpuasa di bulan Ramadan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Perkara yang kedua untuk bagaimana untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang begitu kita harapkan adalah dengan kita mengimarahkan siang dan malam sepanjang Ramadan ini dengan amal ibadah, amal soleh yang begitu banyak untuk kita laksanakan. Sebagaimana yang kita tahu, setiap waktu, setiap masa yang ada di sepanjang Ramadan sangatlah berharga, bermula daripada kita bangun daripada tidur dan sebelum kita bangun sekalipun untuk bersahur kita ada solat tahajud, kita laksanakan solat tahajud. Sudah pastilah ianya memberi satu kesegaran dan juga kesungguhan bagaimana Islam menyusun hidup kita bermula di awal pagi sebelum waktu subuh lagi. Kita bersahur, melaksanakan solat subuh berjemaah, dan di siang harinya kita penuhkan dengan aktiviti-aktiviti yang boleh memberikan satu ganjaran pahala yang begitu banyak untuk kita semua. Kebiasaannya pada siang hari kita akan melaksanakan tadarus Al-Quran. Maka di sini perlu saya sarankan untuk kita semua sama-sama kita sertai program tadarus Al-Quran yang dilaksanakan di surau-surau serta di masjid-masjid di Pangkalan, terutama sekali di masjid perkhidmatan kita iaitu Masjid Pangkalan Pulau Subang. Kita melaksanakan ibadah tadarus Al-Quran ini
secara berkelompok, begitu juga muslimat dilaksanakan untuk kita sama-sama bertadabbur Al-Quran, sama-sama membaca Al-Quran, dan kita habiskan sehinggalah kita khatam Al-Quran tersebut. Jadi ini peluang untuk kita memberikan satu ruang dalam kehidupan kita untuk kali ini, untuk kita khatam dalam bulan Ramadan kali ini. Jangan tinggalkan Ramadan kali ini tanpa kita berkhatam Al-Quran tersebut. Jadi antara ruang yang paling memberikan satu kejayaan untuk kita khatam adalah kita sertai tadarus Al-Quran yang dilaksanakan di pejabat atau di masjid-masjid yang berdekatan dengan kita. Sangat kita dituntut untuk melaksanakan perkara tersebut. Dan di malam hari pula kita ada solat tarawih. Solat tarawih yang kita laksanakan sama ada 8 ataupun 20 dicampur dengan solat witir 3 rakaat. Kita hendaklah sentiasa menjadikan ianya satu rutin harian sepanjang kita berada di bulan Ramadan ini tanpa kita miss walaupun satu hari. Kerana ganjaran tarawih ini, para ulama menjelaskan pahalanya adalah seakan-akan kita melaksanakan solat fardu. Maka perlulah kita mengambil peluang ini untuk kita jadikan solat tarawih itu sangat-sangat kita nantikan dan kita laksanakan dengan penuh khusyuk dan penuh pengharapan agar Allah SWT menerima seluruh ibadah kita. Perkara yang ketiga untuk kita tambahkan, bagaimana untuk kita tambahkan ganjaran pahala kepada Allah daripada Allah SWT untuk kita semua adalah dengan cara kita memperbanyakkan infak dan juga bersedekah di sepanjang Ramadan. Beberapa infak yang boleh kita laksanakan sepanjang Ramadan, yang pertamanya adalah infak untuk iftar Ramadan. Sesungguhnya pahala mereka-mereka yang memberikan orang yang berpuasa, memberi makan kepada orang yang berpuasa ini seakan-akan mereka melaksanakan segala ibadah yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut. Maka perlu kita ambil peluang ini untuk kita menyertai iftar yang dilaksanakan oleh masjid dan surau. Jadi jangan lepaskan peluang tersebut. Begitu juga dalam kita nak memberikan infak-infak yang lain, jangan kita terlampau berkira di bulan Ramadan, kerana jariah yang kita keluarkan itu memberikan pulangan yang berlipat kali ganda. Jangan tinggalkan walaupun satu hari dalam Ramadan ini dengan kita mengeluarkan sedikit rezeki yang Allah SWT kurniakan kepada kita melalui sedekah subuh contohnya, ataupun kita berbelanja dengan keluarga untuk berbuka puasa. Itu pun sebenarnya memberikan satu pahala yang melipat gandakan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang keempatnya adalah hendaklah kita memperbanyakkan istighfar dan mohon keampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan satu kekuatan kepada kita untuk terus beribadah dan melaksanakan amal soleh di sepanjang Ramadan yang sangat berharga kepada kita semua. Jadikanlah Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik untuk kita semua, dan kita mengharapkan Ramadan kali ini dapat memberikan keampunan dan juga pahala yang berlipat kali ganda untuk kita semua. Saya mendoakan agar kita semua sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kekuatan untuk terus melaksanakan ibadah puasa di sepanjang Ramadan kali ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dalam itu adalah kekurangan kelemahan saya sebagai manusia biasa dan mohon keampunan. Aku qauli hadza
Astaghfirullahaladzim. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.